Nak kelihatan bijak ketika bercakap depan orang ramai, ini 3 tips mahal untuk anda. Yang pertama, butir bicara kita biarlah ada rujukan. Bila kita cakap satu poin, kita beritahu apakah sumber rujukan tersebut. Orang nampak kita buat homework, orang nampak kita serius. Yang kedua, tolong kaji terlebih dahulu siapakah audiens anda. Tahu latar belakang mereka, tahu latar belakang pendidikan mereka, tahu apa masalah yang mereka hadapi, supaya solusi yang anda berikan adalah sesuatu yang praktikal. Yang ketiga adalah bagi contoh-contoh yang relevan dan juga ada kena-mengena dengan isu semasa. Jangan bagi contoh yang kita petik yang dah lama, yang mereka sendiri pun tak boleh nak relate. Mungkin contoh tu terlalu jauh contoh. Jadi kita berikan contoh yang dekat-dekat dengan mereka, nama-nama yang kita sebut yang mereka boleh ingat, mereka boleh bayangkan muka. Dengan cara macam tu, insya-Allah apabila anda berbicara, anda nampak bijak dan dapat menggamit perhatian audiens anda. Apa?